Acik dari mana ni Acik? Dari Pekan. Telah di Sol. Acik, macam mana tahu gudang Bos Ijan ni Acik? Melalui TikTok. TikTok. Live Acik? Ya, live. Live kita lah hari-hari geng. So Acik dah sampai kat gudang Bos Ijan ni. Apa perasaannya bila dah sampai kat gudang Bos Ijan ni Acik? Alhamdulillah lah. Dengan apa dia layanan dia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih banyak. Acik kan dah tengok kita punya sofa satu-satu, dah duduk satu-satu. Ya. Nampak tak perbezaan sofanya bila dah sampai kat sini? Ya. Dia beza dia lain lah. Kalau yang agak mahal sikit, kayu dia cantik sikit lah. Kalau yang murah sikit tu macam kualiti dia lain lah. Lainlah. Acik ada cakap ke? Pandangan Acik pasal Pandangan Acik ke? Banyak yang barang yang kualiti lah. Alhamdulillah. Pandangan akak? Memang terbaik. So Acik, terima kasih tau dari jauh, dari Pahang turun kat gudang Bos Ijan. Ada kata ada yang kurang daripada kami minta maaf Acik. Tak ada apa-apa. Sangat baik. Tapi sebelum tu Acik, ada nak minta tips ni Acik. Acik ada tak kata-kata nasihat untuk kami yang muda ni? Yang sedang cari rezeki kat sini. Ada tak kata-kata nasihat untuk kami? Acik ke? Pakcik minta pertama usaha lagi lah. Tambah usaha lagi. Dan lagi. Lagi dan lagi Acik Betul. Jangan mengaku kalah Acik. Ya. Pantang menyerah Acik. Pakcik doakan supaya lebih berjaya lagi. Amin. Amin. Terima kasih Acik. Tanya Acik faham makanan sedap. Acik, sebelum balik ni, faham apa makanan yang Acik paling suka? Tempat kami duduk ni apa dia terkenal dengan apa dia martabak Mangkasar. Baru first time saya dengar. Apa? Martabak Mangkasar. Mangkasar. Mengkasar? Dia ada kat Pekan. Oi. Dekat Pekan Pahang. Isi dia apa tu Acik? Makassar tu. Dia buat dengan daging lah. Daging opo. Baru saya tahu Acik. First Nanti time kita tahu. kalau kita orang nak datang sana makan dengan Acik boleh? Boleh. Satu Alhamdulillah. So Acik nanti barangnya sampai, ada apa-apa masalah ke, bagi tahu Acik dengan kita orang. Jangan malu, jangan segan. Betul. Sebelum balik tu Acik. Acik dari mana ni Acik? Dari Pekan. Dari Pekan Pahang. Telah di